Satu isu yang masih berlega-lega di kalangan minda rakyat Kelantan, iaitu tentang pembinaan kabel sentral yang telah lama dinantikan oleh rakyat negeri Kelantan bagi menggantikan stesen bas sementara yang terletak di Lembah Sireh yang telah digunakan sekian lama oleh rakyat negeri Kelantan ini untuk berolak-alik ke negeri-negeri lain. Sebagaimana yang kita tahu, kabel sentral ni telah diumumkan sekitar tahun 2020 lagi. Pembinaan dia tu telah mengambil masa dan telah bertukar ganti kontraktor setelah sekian lama. Tak silap, 2 kali majlis peletakan batu asas telah dilakukan di tapak baru dan juga lebih kurang sekitar 3 kontraktor telah dilantik, dan yang mana kemudiannya kontraktor ini sama ada menarik diri ataupun dia telah dipecat oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri sekitar bulan Februari yang lepas memberi kata dua kepada kontraktor yang terakhir, iaitu Perak Transit. Mereka telah menangguhkan setelah sekian lama untuk memulakan projek ini. Pada Jun 2025, pihak kerajaan negeri telah mengumumkan bahawa mereka mengambil alih projek ini sepenuhnya dengan anggaran kos sekitar 64 juta dan dijangka memulakan pelaksanaan projek ini pada Julai 2025. Dan kemudiannya pada sidang DUN Negeri Kelantan pada November 2025 yang lalu, kerajaan negeri telah mengeluarkan kenyataan bahawa kos kerja-kerja tanah telah meningkat daripada anggaran awal 8 juta kepada 14 juta. Yang mana bagi kami di Azam Kelantan, peningkatan kos lebih 75% ini adalah satu perkara yang amat membimbangkan. Sebab perkara ni, yang mana kita tahu apabila kita membelanjakan duit daripada poket sendiri ni, kadang-kala kita bermudah-mudahan. Dalam situasi Kelantan ni, kita boleh katakan pihak pembangkang amat lemah dalam melontarkan isu ni, menyebabkan pihak kerajaan negeri mereka mengambil sikap bermudah-mudah dalam berbelanja. Apabila berlaku peningkatan kos kerja tanah sebanyak 75%, apakah jaminan daripada pihak kerajaan negeri bahawa tidak berlaku peningkatan kos terhadap keseluruhan projek ni? Yang mana kalau 75% ni meningkat daripada 64 juta yang diumumkan pada Jun 2025 tu, boleh meningkat sehingga 112 juta. Benda-benda ni sudah tentunya akan diambil daripada poket duit rakyat negeri Kelantan itu sendiri. Satu perkara yang perlu kita rakyat negeri Kelantan ambil cakna yang serius, sebab ni adalah duit kita. Kita hendak kerajaan negeri menyatakan dengan setepatnya apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengawal pembelanjaan ni. Kalau boleh didedahkan sepenuhnya perincian projek ni. Kalau ada peningkatan, minta dikemaskinikan. Daripada 4 juta, berapa anggaran pembelanjaan sekarang? Jadual pelaksanaannya dijanjikan 2027 projek ini siap. Apa dia punya jaminan bahawa projek ini akan dapat siap? Jika kos boleh meningkat, adakah tidak berlaku kelewatan? Itu juga satu persoalan yang perlu kita ambil kira lah. Kita tidak lain tidak bukan mengharapkan yang terbaik untuk rakyat negeri Kelantan supaya kemudahan asas pengangkutan awam bas ni dinikmati dengan sebaiknya dalam memudahkan urusan rakyat negeri Kelantan untuk berolak-alik. Yang mana kita tahu rakyat negeri Kelantan ni ramai yang mencari rezeki di luar negeri, ramai yang menuntut ilmu di luar negeri. Keperluan kepada adanya satu kemudahan stesen bas yang berkualiti tinggi, perkara yang amat ditagihkan oleh rakyat negeri Kelantan.